Okay, let's go. Team building 2 hari 1 malam dengan tadika liraba dekat Semenyih Eco Venture Park. Kita orang gerak dari ofis Jam Bijak sehari awal untuk nak ready awal untuk esok. Perjalanan lebih kurang 40 minit je nak sampai. And sampai je terus kita set up dewan and nak pastikan semua smooth untuk hari esok. Okay, dah siap set up, bolehlah rehat kejap untuk tenaga untuk esok. Day 1, let's go. Kita orang sambut team dari tadika liraba. Semua excited je. Okay, kita terus ke dewan untuk daftar dan sesi ice breaking. Untuk pendaftaran, diorang perlulah scan QR untuk mendapatkan lanyard dan juga button badge daripada janbijak.my. Okay, sesi sesuai kenal pun start. Baru warm up tapi dah nampak semangat team semua. Aktiviti pertama, collaboration maze. Dan habis je aktiviti yang pertama, kita rehat untuk lunch. Habis je lunch, dah kenyang semua, kita warm up sikit and bersedia untuk next activity, minefield. Agak kacau bilau je aktiviti ni, masing-masing macam-macam kerena. But it was fun. Indoor settle, jom keluar hirup udara fresh. Aktiviti seterusnya, photo hunt. Jalan-jalan cari gambar di sekitar Semenyih Eco Venture Park. Okey, untuk aktiviti photo hunt ni, para peserta perlulah mencari gambar-gambar yang telah diberikan oleh coach di sekitar Semenyih Eco Venture Park. Gambar-gambar tersebut telah di-zoomkan dan diorang perlu mencari gambar-gambar tersebut, mencari lokasi-lokasi gambar-gambar tersebut lah. Tak senang je aktiviti ni. Rata diorang cari. Letih jugalah nak cari semua gambar-gambar yang diberikan oleh coach. Dan sayangnya tak semua grup jumpa semua gambar. Masa untuk photo hunt telah pun habis. Sekarang masa free and easy. Ada yang pilih untuk naik ATV ronda-ronda area Semenyih Eco Venture Park. Dan macam tu je, hari pertama pun tamat. Masuk hari kedua, pagi-pagi dah kena buat senaman ringan bagi badan segar sikit. Aktiviti lepas tu, draw the cow. Tak sangka ramai yang kreatif dan kelakar juga. Lepas dia diorang lukis atas kertas A4, diorang kena lukis balik atas kertas mancung tapi dengan mata yang tertutup. Dan kita ada sesi sharing. Kita borak pasal apa yang dah belajar dari aktiviti semalam. Dan kita teruskan dengan aktiviti Zoom Challenge. Okay, lepas tu kita terus sambung dengan String and Ball Challenge. Last aktiviti sebelum kita wrap up. Untuk aktiviti ni perlukan kerjasama antara pasukan dan pasukan yang calm and chill akan menang game ni. Dan terbukti kumpulan 3 dah menang pun aktiviti ni dengan tips diorang kekal tenang. Buat aktiviti kita terus ke majlis penutup dan kita umumkan tempat ketiga dulu. Lepas tu kita umumkan pemenang keseluruhan dan tahniah kepada kumpulan Queen. And congrats semua, event pun officially tamat. Dah settle semua, time to kemas-kemas dan balik Jan Bijak. Balik kita naik Grab je. Itulah dia penutup untuk team building 2 hari 1 malam kita dengan tadika liraba. Terima kasih menonton.